Assalamualaikum dan hai semua, selamat datang kembali ke video terbaru saya. Hari ini kita akan membuat trading di market India, USD-INR. Untuk sesi trading kali ini, saya menggunakan DeepSeek Eye Signal Board bagi mendapatkan signal trading. Mula-mula, buka signal board, kemudian pilih INR kerana ini ialah market India. Selepas itu, tekan butang Jet Signal. Seperti yang anda lihat, board memberikan signal down selama 1 minit. Jadi saya akan membuka 2 down trades, setiap satu dengan expiry time 1 minit dan investment sebanyak $200 untuk setiap trade. Sekarang mari kita tunggu keputusannya. Kawan-kawan, setiap trader yang berjaya suatu ketika dahulu juga hanyalah seorang beginner. Bezanya, mereka berani mengambil langkah pertama, manakala orang lain terus menunggu. Jangan biarkan rasa takut menghalang kejayaan anda. Mulakan dengan hanya $20, pelajari market, dan bina pengalaman trading sedikit demi sedikit. Ramai orang membelanjakan $20 untuk perkara yang mereka lupakan keesokan harinya. Mengapa tidak gunakan wang itu untuk mempelajari satu kemahiran yang mungkin membuka lebih banyak peluang keuangan pada masa hadapan? Perjalanan menuju kejayaan bermula dengan satu keputusan. Buat keputusan itu hari ini. Hebat! Kedua-dua trade kita berjaya win dan kita memperoleh profit. Sekarang mari kita jana signal yang seterusnya. Signal seterusnya ialah up selama 1 minit. Kali ini saya akan membuka 4 up trades. Jika market bergerak bertentangan dengan posisi saya akan membuka trade tambahan menggunakan strategi MTG, Martingale, untuk membantu menguruskan posisi trading. Sekarang mari kita tunggu hasilnya. Jika anda berminat untuk mencuba DeepSeek Signal Board ini, anda boleh mendapatkan pautannya di description box video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya. Saya sentiasa memuat naik video trading, board tutorials, stop guides, dan pelbagai tips trading untuk membantu anda memahami bagaimana saya menggunakan tools ini dalam sesi trading saya. Sekarang mari kita lihat keputusan akhirnya. Ya, satu lagi sesi trading yang berjaya, dan kini baki akaun saya telah mencecah $10,000. Itu sahaja untuk video trading hari ini. Jika anda menyukai video ini, jangan lupa tekan like, tinggalkan komen, dan subscribe supaya anda tidak terlepas video trading terbaru saya. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya.